Bonus raya dulu RM15,000, sekarang dah hampir RM30,000. Ini pengalaman sebenar sahabat saya yang tukarkan bonus raya kepada emas. 10 dinar tahun 2024 harganya RM15,000, sekarang harganya hampir RM30,000. Ramai orang ingat bonus ni adalah duit lebih. Hakikatnya kalau tak jaga, ianya juga paling cepat habis. Belanja sikit boleh, gembirakan keluarga wajib. Tapi jangan lupa simpan sebahagian untuk masa depan. Salah satu tempat yang ramai pilih untuk pak bonus raya ialah emas. Sebab emas ni bukan sekadar simpanan, tapi cara lindungi nilai duit kita dari semasa ke semasa. Hari ini mungkin nampak kecil, tapi beberapa tahun nanti itulah benda yang kita akan paling syukur kita pernah buat. Bonus raya boleh habis, tapi emas boleh kekal sebagai simpanan. Tahun ni, cuba pak sikit bonus raya dalam bentuk emas. Hadiahkan diri sendiri sesuatu simpanan yang bernilai. Nak mulakan simpanan emas atau nak pak bonus raya dalam bentuk emas, boleh isi borang saya ataupun DM untuk Aini bantu step by step dalam langkah-langkah simpanan emas perak yang terbaik.